Menteri Agama suka berlembut dengan pesalah agama. Menteri Agama itu tidak tegas. Menteri Agama senang berkompromi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Kali ini saya ingin mengupas dan mengulas satu isu besar yang muncul, iaitu jenayah penghinaan terhadap Al-Quran. Kita semua sepakat satu perkara. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dan sebarang penghinaan terhadap Al-Quran adalah kesalahan serius dan jenayah besar di Malaysia. Dan kerajaan wajib mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Dan itu prinsip asas yang dipegang oleh kita. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu melihat bagaimana sesuatu isu dilaporkan dalam beberapa dan sebahagian media tempatan. Saya ingin merujuk kepada dua paparan yang sedang berlegar. Paparan pertama memetik kenyataan media sosial Menteri Agama sendiri yang berhormat, Senator Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menulis, Kerajaan Madani akan pastikan penghinaan Al-Quran diambil tindakan setegasnya, tiada kompromi. Kenyataan ini jelas, tegas, tidak apologetik dan tidak berlapik. Manakala paparan kedua pula memetik laporan salah satu saluran media yang berbunyi muat naik kandungan pijak Al-Quran, kita ambil pendekatan mengajar berbanding menghukum. Dan wajah Menteri Agama ada di situ. Di sini timbul persoalan. Adakah ini dua kenyataan berbeza? Atau adakah konteksnya ada perbezaan tetapi dipersembahkan seolah-olah berlaku pertentangan? Kita perlu faham satu perkara yang penting, sahabat-sahabat semua. Dalam pengurusan jenayah ada dua lapis pendekatan. Pertama, tindakan undang-undang terhadap kesalahan yang jelas dan yang bertanggungjawab dalam bidang kuasa ini tidak di tangan Menteri Agama tetapi PDRM ataupun Kementerian Dalam Negeri. Kedua, pendekatan pendidikan, pemahaman dan pencegahan dari sudut agama bagi mengelakkan pengulangan kesalahan itu. Dan di sini bidang kuasa ada di tangan Menteri Agama, namun ia tidaklah terlalu luas kerana banyak bidang urusan agama itu berada di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Kedua-dua lapisan pendekatan tadi tidak semestinya bercanggah dalam semua keadaan. Seseorang boleh menyatakan tiada kompromi terhadap penghinaan. Dalam masa yang sama menjelaskan bahawa pendekatan pendidikan juga perlu dalam konteks tertentu. Tetapi apabila dua tajuk ini yang dikaitkan dengan Menteri Agama dipetik secara berasingan, tanpa ada penjelasan konteks yang penuh, ia telah dan boleh mencipta persepsi bahawa menteri itu tidak konsisten. Di sinilah permainan persepsi boleh dan telah berlaku. Buktinya beberapa pemimpin politik pembangkang telah menjadikan isu ini sebagai bahan serangan dan penghinaan pada Menteri Agama. Sahabat-sahabat, serangan melalui tajuk media sebegini bukan kali pertama ditujukan pada Menteri Agama. Dalam hanya beberapa bulan beliau menjawat jawatan Menteri Agama, beliau telah beberapa kali dibuli secara terstruktur di media. Beberapa minggu yang lalu, kalau kita dapat lihat, jawapan bertulis beliau di Dewan Rakyat juga dipotong secara tidak jujur untuk memberikan gambaran kononnya bahawa beliau seakan-akan menyatakan sebab bagi seseorang itu bertukar menjadi LGBT kerana masalah pekerjaan, tekanan perasaan dan seterusnya. Dan ini adalah sesuatu gambaran separuh masa terhadap isu LGBT. Di sini, saya tidak mahu menuduh mana-mana pihak secara melulu. Tetapi kita dan saya sendiri patut bertanya dengan satu pertanyaan yang matang. Adakah laporan dibuat dengan konteks penuh jujur, laporan media itu dibuat dengan penuh jujur dan lengkap? Atau tajuk dipilih untuk sekadar mencetuskan reaksi emosi? Kerana dalam era media sosial hari ini, tajuk itu lebih kuat daripada isi. Kerana ramai yang membaca headline sahaja tanpa membaca keseluruhan kenyataan. Dan apabila tajuk kelihatan bercanggah, naratif mudah terbentuk. Menteri Agama suka berlembut dengan pesalah agama. Menteri Agama itu tidak tegas. Menteri Agama senang berkompromi. Sedangkan kenyataan penuh mungkin lebih kompleks
dan lebih berimbang daripada yang disalahfahami. Teman-teman, isu penghinaan Al-Quran bukan satu isu politik biasa. Ia isu akidah, isu sensitif, dan ia menyentuh maruah umat Islam keseluruhannya. Maka apa-apa kenyataan mengenainya mesti dibaca secara menyeluruh dan adil. Jika benar ada jenayah, proses undang-undang mesti dan wajib berjalan. Jika melibatkan elemen pendidikan atau kejahilan, pendekatan pembetulan juga perlu diambil. Undang-undang dan pendidikan bukan musuh, bukan terpisah. Ia adalah dua alat yang ada di dalam sistem yang sama. Namun persoalan lebih besar yang perlu untuk kita dan saya fikirkan. Mengapa dalam isu sensitif seperti ini, naratif yang menimbulkan syakwa sangka jahat lebih cepat tular daripada kenyataan rasmi yang lengkap yang telah pun disebarkan? Adakah ini kebetulan? Atau sebenarnya wujud kecenderungan untuk membingkai cerita agar kelihatan lebih kontroversi? Sekali lagi, saya tidak menuduh wujudnya konspirasi jahat oleh mana-mana pihak yang merasa rugi dengan kewujudan Menteri Agama yang baru. Tetapi rakyat berhak menilai bagaimana sesuatu isu itu dipersembahkan. Saudara-saudara, sebagai umat Islam kita perlu bersikap matang. Kita mesti tegas melawan penghinaan terhadap Al-Quran, kalamullah. Dalam masa yang sama, kita juga perlu mesti menjadi adil dalam menilai kenyataan seseorang. Jangan hanya membaca potongan ayat, bacalah keseluruhan konteks. Jangan hanya melihat tajuk, telitilah isi kandungan. Kerana dalam dunia hari ini, reputasi seseorang itu boleh hancur dan rosak bukan kerana kenyataannya yang salah, tetapi kerana persepsi yang dibentuk secara separuh benar. Akhirnya, apa yang saya ingin katakan tentang pendirian saya, satu pendirian yang jelas, penghinaan terhadap Al-Quran mesti ditangani dengan tegas. Institusi agama mesti proaktif, undang-undang mesti ditegakkan. Tetapi dalam waktu yang sama kita tidak boleh membenarkan permainan persepsi menjadi alat untuk memburukkan imej seseorang dengan niat yang jahat. Kita semua berhak memberikan pandangan yang berbeza. Tetapi jangan cepat menghukum tanpa membaca keseluruhan cerita yang tersebar. Dan doa kita semua dalam bulan Ramadan ini, semoga Allah memelihara kitabnya Al-Quranul Karim, memelihara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memelihara kita semua daripada fitnah persepsi. Terima kasih.